Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat puding caramel sebab tahun lepas ramai sangat yang buat gagal. So jangan risau, insyaAllah resipi tahun ni menjadi takkan gagal. So untuk caramel ambil setengah cawan gula. So gula ni korang letak, tak payah kacau dengan sudu. Kita just gerak-gerak sikit macam ni je bagi semuanya cair. So ingat korang tak perlu guna sudu untuk kacau gula ni, just pusing kiri kanan sahaja. And sampailah dia cair, tak perlu tambah air pun. And letak dalam loyang. And be careful, dia sangat panas. Kita tak nak melecur di pagi Syawal nanti. So ambil 2 keping roti, potong dia punya keras kat tepi. Dan kita perlukan creamer sejat FNN. Yang ni perfect untuk buat air ataupun dessert. Korang gunakan 2 cawan creamer sejat ni. And then tambahkan roti kita potong tadi. And then masukkan 4 biji telur. And then masukkan juga creamer manis FNN. Yang ni perfect untuk bagi rasa lemak-lemak manis dekat kita punya dessert tu. So masukkan setengah cawan creamer manis ni. Tambahkan setengah cawan cream cheese. And then masukkan 1 penutup kecil esen vanila dengan garam sikit. Lepas tu kita blend. Blend sampai sebati tak ada tertinggal seredak langsung. Tapi make sure korang tapis tau. Lepas tu tuang ke dalam loyang tadi. Make sure korang alas dengan 1 senduk kat bawah supaya dia tak jadi air terjun yang menjunam jatuh ke dalam lah. Lepas tu kita balut dengan aluminium foil. Balut rapat-rapat. And kukus selama 45 minit. Make sure kukus api jangan besar sangat. Nanti tak cantik dia punya texture. Lepas dah siap kukus, bagi cool down, simpan dalam peti sejuk beberapa jam, baru boleh makan. And maybe orang tanya, kenapa tak panggil Casio je since kita ada guna cream cheese? Dia tak boleh sebab kita ada guna roti kat dalam. Kenapa guna roti? Sebab roti akan membantu mengurangkan kadar kegagalan. Dia akan bagi puding kita lagi senang terbentuk lah. So dia sangat-sangat best rasa dia. Ibarat kita kawinkan cheesecake dengan puding roti. Please give it a try. Rasa dia sangat creamy, smooth, and rasa lemak cream cheese yang kita guna kat dalam. Ada rasa telur and susu semua balance. Please lah buat. Mohon jangan gagal sebab ini mudah je resipi dia. So please try. Selamat berbuka.